Daripada 20 jenis rempah ratus dan bahan-bahan yang ada dalam bubur lambuk. Ada pun kata ni bubur lambuk tak sip. Abang Mat kata bubur lambuk tak sip sebab semua bahan disediakan dalam ni. Tak ada bahan yang ni. Amat tak sedap semua kita buat. Lebih daripada 20 jenis rempah ratus dan bahan-bahan yang ada dalam bubur lambuk Dun Kedu. Dan ini merupakan paten tahunan setiap kali Ramadan dan menjadi ingatan kepada warga Dun Kedu. Terima kasih. Saya mewakili sahabat-sahabat GPRP dan Pusat Khidmat Dun Kedu. Terima kasih kepada semua yang bertutur lumih menyediakan bubur lambuk cuma dua periuk masak. Petang ni kita akan edarkan sebenar perpulangan anak-anak perantauan di Kedu dan Padang Barat. InsyaAllah petang ni di Kampung Kerasak, Padang Kerasak dan juga di Kampung Barat. Terima kasih semua. Selamat Raya.